Tuan-tuan, masa kita tak panjang dah. Maksud masa tak panjang itu ialah apa? Nabi SAW kata, dia kata, a'maru ummati baina sittin ila 70. Nabi kata, umur umat aku ni antara tu aja, 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Nabi kata tak ramai yang boleh melepasi 70. Maknanya, kita sendiri tanya diri kita, aku malam ni berapa? Tak lama lah. Dalam masa yang tak lama ni, apa patut kita buat, tuan-tuan? Buat baik. Itu ya. Kita tak tahu bila. Dia nak mati bukan syarat sakit, bukan syarat tua. Tak. Tuhan anytime dia boleh tamatkan kontrak kita. Anytime. So, apa yang kita kena buat lah ni? Buat baik. Itu aja. Apa juga benda baik, kita buat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu. Kata Nabi SAW pesan, tak usah duk berdengki. Ni, dengan umur ada kat kita ni, tak usah duk berdengki lah. Tak usah duk menipu. Wala tabaghadu, tak usah duk benci hang aku. Tak usah. Wala tadabaru, dan jangan belakang membelakangi. Kerana sebab-sebab keduniaan, kita belakang membelakangi. Satu adik-beradik kita, satu kawan kita, dia rakan kita sekian lama, kerana ada benda-benda sikit sebanyak ni, kita tak mau tengok muka dia. Jangan, Nabi kata. Wala yabi' ba'dukum ala ba'di ba'di. Jangan beli atas belian orang lain. Kawan tu baru duk tawar harga, kita pergi pupil harga tinggi ambil kat kita. Jangan. Itu menyakitkan hati orang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata apa? Jadilah saudara. Sama-sama kita orang Islam ni saudara. Al-Muslim akhul Muslim. Islam dengan Islam saudara kita. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Nabi kata, janganlah kamu menzalimi sama-sama Islam. Janganlah kamu merendah-rendahkan sama-sama Islam. Dan janganlah kamu menghina sama-sama Islam. Jangan. Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk mai ke dada dia, Nabi sebut 3 kali. Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi kata takwa ada di sini. Wa yushiru ila sadrih. Nabi tunjuk mai ke dada dia. Nabi kata apa? Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup satu orang itu dianggap jahat apabila dia keluar cakap menghina saudara dia. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi kata kita sama-sama orang Islam, tak boleh tumpahkan darah dia. Kita sama-sama Islam, tidak boleh ambil harta dia, duit dia dengan cara tak betul. Kita sama-sama Islam, tidak boleh menjatuhkan maruah dan kehormatan dia.